Okay, hari ni kita berada di the largest non-motorized fun park in Malaysia, which is dekat Selangor, Semenyih. Okay, di sini kan ada macam-macam permainan. Terus ni visit Selangor. Okay, kita tengok kat situ ada 20 permainan kat sini. Okay, kalau tak silap pintu masuk ni nak masuk RM20, tak kira lah dewasa ataupun kanak-kanak. Dan yang paling penting, kalau bulan ni adalah bulan hari jadi anda akan dapat masuk secara percuma. Jangan lupa bawa my kit untuk tunjukkan bukti bahawa anda lahir pada bulan tersebut. Macam aku sekarang ni bulan Mei, aku lahir bulan Jun. So bulan depan aku nak datang lagi lah. Hai Metin. Okay, kita orang datang malam sebab petang tadi hujan. Jom kita dengar apa yang ada. Oh. Wah, ada mulut dinosaur kat sini. Dan dia keluar asap tengah-tengah ni. Seolah-olah macam kau masuk dalam mulut dinosaur ni. Betul berasap lah dalam ni. Ayo, asap. Mati, kita dekat dalam asap. Asap. Oh, ada air. Dan kat sini kita ada cabaran untuk mengenal pasti siapa paling berat. Macam mana dia punya jongkit ni banyak sangat. Ini boleh tahan jugalah. Dia tinggi dia macam 3 tingkat bangunan. Kalau kau naik atas tu kau sempat tingkat. Sekejap, ground floor 1, 2, 3 tingkat lah. Yang ke atas tu dah macam tingkat keempat. Kalau kau turun ni, ini tapi ni bau sikit ni. Yang kat sana lagi lah tinggi. Okay, ni tinggi juga. Ni boleh tahan tinggi juga macam 2 tingkat lebih. Ni ada ni buayan. Sana ada apa? Kita tengok sana pun macam tu. Longsor. Ni dia kena camp tu, dia kena ni lah, kena panjat dulu. Baru boleh turun. Okey juga ni. Dia kena panjat sampai atas baru boleh turun. Tapi kalau jatuh pun tak ada masalah. Dia lembut ni bawah ni. Dah sampai atas dah. Come on, Bin. Alah, penakut Era. Okay, Bin, come on. Baiklah, Bin. Wakil kita. Ini struggle ni, tinggi ni. Tapi kalau dah naik nak kena turun. Kau tengok dia punya turun tu macam mana. Bapak berpusing-pusing. Ini pandangan daripada atas. Saya tak percaya kan sampai atas. Aku tak berani nak rekam ni. Tak boleh aku turun dulu. Jaga. Weh, takut nak. Mak jaga, Mak. Jaga. Bapak sakit. Taklah tu mana. Saiz pungut terlalu besar mungkin. Tu je kan mampu. Atas lah, belakang. Tu yang level-level kita. Sana tu dia punya bunyi kalau turun macam kapal terbang. Dia akan ambil tayar kan. Tayar tu turun dari atas. Mari kita cuba Okey, yang ini kita hantar Mama dengan Aira. Mana dah korang? Buat dinosaur je. Mana? Dah turun ke? Dah sampai bawah dah. Mana Mama? Sangkut.
Mama tersekat ya. Tunggu kehadiran Mama. Boleh turun tak? Oh dia sudah sampai. Oh, tu apa, basikal air ke apa? Dia lagu dia pakai lagu spin kat sini Oh, macam tak tahu je. Tu dah kenapa main basikal bawah tu? Oh, dia nak gerakkan benda tu kena pakai basikal ke? Oh. Itu dia Aira mencipta sejarah melawan ketakutan. Dibantu oleh Mubin. Ya, berjaya Aira, tahniah. Jom turun. Aira turun dulu. Itu dia. Jom turun Aira. Kena jaga mah, nanti dia terlebih. Ni. Turun. 1, 2, 3. Lepas je. Lepas je lah. Tangan lepas. Yeah. Tak sampai. Mungkin dah biasa. Dah pro. Okay, yang ini kan, dia orang kena kayuh basikal ni. Barulah benda tu boleh berfungsi tau. Sebab dia non-motor kan. Dia gunakan konsep-konsep sains lah untuk menggerakkan tanpa menggunakan enjin. Jom kita try yang tu. Oh, itu kalau nak naik sama ada naik guna tangga ataupun guna tu kan. Guna bola apa nama tu? Tayar-tayar tu kan. Apa tu boleh turun pula guna tu, boleh lumba tu. Jom kita naik ni, jom yang panjang ni. Jom. Let's go. Jom. Maksudnya siapa sampai bawah dulu dia paling berat lah. Siapa sampai bawah dulu dia berat lah. Kan? Siapa sampai bawah dulu dia berat lah. Pasti ya. Please sit firmly and hold firmly while riding. Do not stand. Keep away from collision during rotation. Do not rush to leave before the rotation has completed. Stop. Children below 90 cm must accompanied by adult. Okay, maksudnya ini kita budak-budak yang kurang daripada 90 cm tak boleh lah main. Ni kalau macam couple-couple lelaki bini nak main boleh. Okay, sebelum mulakan ketinggian ni apa benda ni? Ini macam mana tu? Macam nak gerakkan tu? Oh. Kenapa tak turun? Turun sini basah tu lah ni. Yang belah sana. Ke Mubin tu dia paling power lah. Semua benda dia cuba. Turun belah sana Mubin. Aira, kau dah kat mana tu Aira? Dah kat tengah-tengah dah. Oh macam tu. Oh flame 4 Okey. Patah balik pula. Ya Allah, dia punya gelak aku lagi takut. Ni pun boleh sini. Okey tak jejak. Okey, zipline nama dia. Kejap. Ya, Aira kena naik dengan papa. Sebab takut tak kerti. Jom. Jangan angkat, jangan letak bawah kaki tau. Jom Aira, naik dengan papa. Macam mana? Okay, okay Aira. Pegang kuat-kuat tapi. Dah. Swing chest. Seorang jadi mangsa ni kena pusing kan Dia memang tunggu kau datang kau untuk tarik kan. Pusing. Ke depan lah. Terbalik lah. Terbalik. Dia aku nak mati. Dia mati. Sekejap ada satu lagi customer. Matin.
Terbalik. Bahaya mak, kena pasang mak. Angkat kaki, Umi, angkat kaki sikit. Okey. Lagi susah nak break tu dekat dia ni. Tolak. Pening kita orang tua. Pada pening. Bobby, kaki angkat. Wow, Aira. Okay, birthday girl. Lagi. Kuat Zefa. Kuat Zefa. Macam mana boleh tolak semua bagi pusing mah. Yang ni tak kerti nak berhenti. Kabut. Okey, yang ni kita kena kayuh. Kayuh je. Kayuh. Seorang kayuh ke depan, seorang terbang ke atas. Bila mau sampai dah. Tak sampai pun ke atas. Ada. Tak berat, cuma penat nak pusing. Kau pun nak pusing. Wah, cuba. Dah sebelum masa. Maksudnya bila dah akan kayuh, besok lah sampai atas ni. Masa azan. Masa takbir pagi tu, takbir raya sampai. Ayo, tak berhenti. Macam budak kecil. Dia tak jatuh ke tepi ke? Ada ni. Ada permintaan lagi belakang ni. Bagus untuk orang-orang yang nak kurus cepat Mubin, jangan lepas tau. Alamak. Okay, ready. Go. Jangan lepas Mubin. Woi, pegang Mubin, jangan lepas. Bapak laju Wah, mama. Cepat kakak. Cepat mama. Cepat kakak pula. Ingat senang Ira. Jadi kakak pegang, jangan lepas. Oh. Jangan lepas. Jangan lepas. Ui. Gila. Okey dah, jom terbalik pula. Ni tak boleh gerak tak? Wah, lampu nyala tu. Macam mana ni? Gerak ke apa ni? Bunyi Use your leg to swing the bridge. Left and right. Stay balance. Don't fall down. Okay. Ni gunakan konsep inersia. Bukan inersia tu kalau nak. Resonance tu kalau nak jatuhkan. Tak jatuhkan jambatan. Ni susah juga Tapi kat bawah dia ada angin. Pak belum apa. Ini budak paling cemerlang ni. Sekejap.
Okay, aku nak try naik. Kita macam ni lah. Semua saya suruh sini. Jangan lah. Nanti kan gaduh atas tengah. Masalah susah sangat ke? Oh, okey. Senang je. Tak susah. Aku macam biasa. Buat ni aku jalan. Budak ni goyang-goyang pun aku relax lagi. Macam mana? Sekejap. Semulalah. Oi, jatuh budak tu tu. Ya ke? Kita orang relax je. Kita orang relax. Saya boleh lari je. Sikit. Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Dah sampai. Senang. Tempat jual-jual makanan tu macam ada tengok booth ni. Cuma aku tak pasti dia buka sikit-sikit ke ataupun buka kadang-kadang ke macam mana. Situ pun ada tempat untuk permainan-permainan yang macam kau bayar sikit kan. Main itulah. Yang tangkap-tangkap balon apa, tangkap-tangkap patung kan ada juga. Okay, now aku nak pergi naik atas. Ni cabaran yang tadi kita tunggu lah. Dah naik atas lagi. Jom kita tengok. Oh, ada ulat kat situ. Oh, di tengah-tengah tu dia ada dewan utama Kalau ada pertandingan ke, ada persembahan ke, boleh bawa kat situ kat situ ada game badak ni tu. Benda macam mana-mana aku tak tahu. Dah, yang penting aku nak naik atas ni. Aku akan cuba naik daripada situ, panjat. And then aku nak cuba lalu tengah-tengah tu nanti. And then aku turun bawah sana. Okay. Naga ku nak gonggong Oh, kat belah sini sebenarnya ada macam farm fair. Macam main-main farm fair kalau kat sana kat sana tu kan. Pusing tu sebagainya. Aku rasa macam tak apa ke benda farm fair ni dah biasa kan. Walaupun aku tak pernah pergi. Tak apa, kita tengok yang atas tu nanti. Ya, okay. Ini main dia kena naik atas kena duduk dekat atas. Okay. Step up and stand on the dragon. Swing your body forward and backward. Okay, dah keluar tu. Jom. Okay, rasanya ni paling tinggi ni. Okay. Oh, okay, nak naik dia pun susah Dia ada ni, jaring-jaring dan juga okay, dia selamatan juga kat bawah tu. Jom kita naik. Sekejap Mubin naik ke tak? Mubin naik ke tak? Mi naik ke tak? Allah, basah pula. Okay, kalau kau perasan dekat lantai-lantai dia ni, dia semua pakai kapet tiruan tu. Jadi bila hujan dia, bila kita pijak tu rasa dah basah-basah dia. Jadi kena hati-hati lah, wash your step. Jangan laju sangat sebab dia akan basah. Nanti kan takut terpecik-pecik air. Jom. Okay, jom. Nak mula naik. Ya. Dia tak sesusah mana, tapi sebab dia terlalu tinggi weh. Jadi mungkin kita rasa macam gayat sikit lah. Ke atas ni. Okay. Tengok belakang. Tak lah jangan. Cuma dia sebab dia gayat. Kalau gayat lah. Okay. Okay, one more thing, bila dekat atas ni baru kau tahu adalah kau baru tahu yang bawah ni cermin Bapak gayat jugalah. Kau bayangkan. Kau tak percaya dengan cermin ni lah. Gayat weh. Gayat Aku tak tunggu balik. Tadi kita tak tahu yang kita kat atas ni macam ni. Sekarang ni baru tahu. Mubin kalau naik aku tak tahulah. Haira tak payah. Tak payah. Bawah atas ni menakutkan. Mubin boleh Mubin. Okey, aku sendiri pun gayat sebenarnya. Aku tadi cadang nak lintas tempat ni tapi kau tengoklah. Sana tak ada tempat turun Ada tu. Kita akan turun benda sama ni, kita turun sini. Boleh je turun sana, kita turun sana. Kalau kita nak turun bawah tu guna yang tadi punya jalan pun boleh sebenarnya. Okey. Kamu turun pakai jalan tu je. Mana? Jalan tu kat Sana. sana. Kau nak lalu tengah-tengah ni ke? Jom. Kejap tunggu dulu. Okay, Mubin cepat sikit. Jangan tengok bawah. Terus. Okay. Sikit lagi Mubin. Okay, bila kita sampai atas pun kita tahu kita duduk kat kaca. Dan sekarang ni kau nak pergi sana dalam keadaan bawah di kaca. Bapak untuk gayat macam aku, rasa lah. Come on Mubin, come on. Come here. Sikit lagi Mubin. Mubin pernah sampai sini tak? Okey. Dah biasa dia. Kita pasal. Tak. Hari tu Mubin turun mana? Mubin turun mana hari tu? Situ. Ni. Sini. Okay, fine. Dia dah biasa. Turun sini lah. Tak rasa macam nak pergi sana macam takut lah.
Mubin tunggu sana boleh tak? Ke sini. Hati-hati pun. Mubin tunggu sini Satu. Okay, turun lah. Good luck. Turun itu macam mana? Macam mana Mubin? Oh, dia dah biasa Mubin. Turun. Okay, jom. Bapak. Woi. Bapak Woi, di sini. Woi. Dia boleh relax je gelak-gelak. Woi. Aku turun sini ya. Ya, aku rasa aku nak pergi sana juga. Aku tak puas hati. Mana Mubin? Dia sampai belum? Oh, dia mungkin sebab dia banyak-banyak sangkut. So, dia okey kot. Okey dah. Mungkin lah. View daripada atas. Okey. Jangan bagi Mubin naik lagi. Aku tak sanggup nak menjaga. Okey. Okey. Ni lagi satu hal. Dah lah dia ke bawah, nampak bawah kan. Lepas tu kau tengok. Dia punya, kalau aku nak pegang tepi ni pun jauh sangat shoot daripada jauh sangat daripada tengah. Weh, serius lah. Ni, jom lah nak. Jom lah. Kena jalan juga weh. Tinggi siap bapak. Ngeri, sering ngeri. Kena lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu angin tolak pula tu kan. Kena lawan. Laju je lah. Oh, kat bawah dah tunggu dah. Dia ingat senang. Sabar nak. Aku takut. Jom. Oh, jom tunggu kat bawah dengan penuh harapan. Seolah-olah macam kita orang ni apa? Macam kita orang ni angkat sawah nak tunggu bawah. Okay, view memang cantik tapi memang angin. Angin dia ngeri tu. Siut Amin, kau laju sangat aku tinggal. Allahumma salli Muhammad. Ya Allah, subhanallah, sampai alhamdulillah. Sana. Okey, percaya. Aku tengok dulu. Taklah, aku sedih slow lah. Cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Kau turun lah. Aku turun. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Okay, bismillah. Okey lah, ni sebab dia kesat. Dia kesat. Okey je. Sebenarnya kalau lagi luncur pun tak apa. Okey, jom. Okey je. Bapak kau. Ya Allah. Sangkut. Dia kesat je. Okey. Tak ada masalah. Aku sampai tak bergerak. Ni lah kalau pakai slow. Jadi. Okey. Sebenarnya dia taklah menakutkan bila kau dah turun. Sebab apa tau? Sebab dia kesat tau. Kalau kau pakai slow jean macam aku ni, memang sangkut-sangkut lah. Jadi rasa macam kalau tadi lagi curam pun lagi bagus sebenarnya. Dah sampai belum? Sangkut. Kejap. Sangkut. Jalan je Mi. Rasa apa sah tak sampai-sampai. Sebab pakai slow jean, jadi dia sangkut. Oh, kat sana dia macam lompat-lompat juga. Okey, sampai. Alright. Apa? Sayang lah. Ya, sayang lah. Ni apa ni? Kursi beracun Kursi beracun. Tak, yang tu kenapa tu dalam kotak tu? Screen. Oh, kena jerit dia. So kita jerit dia apa? Takbir lah malam raya ni. Saja bondan. Sana juga kuat. Tak juga kuat lah. Tak juga kuat. Jerit lah. Masa dia kali kita tak jerit lah. Jerit lah. Okay, kita tengok kekuatan jeritan Cikgu Sekolah Menengah. Okay, right. Tu nombor tu atas. Nampak sangat. Oh, itu nak 129 je, weh. Ada 125 je. Mama cepat lah, Ma. Aku tak cukup ganas lah. Aku kan guru disiplin lah, tak layak. Dia kalau 130 pun jadi guru disiplin. Woi. Aku tak sempat rakam tu. Tak sempat rakam lagi. So aku tak boleh makan, muntah. Mama ambil, Mama. Aku belum rakam lagi. Sekali lagi. Oh. Dia tengah ni, Ma. Dia tengah minta aku naik, Pak.
Hei. Tak nak aku nanti kan esok aku muntah. Boleh ya? Dia tu semua. Siapa nak jumpa aku nak rakam ni. Tak nak aku. Nanti esok aku muntah. Benda ni bila kau naik kan, dia akan bergerak tau. Lepas tu dia tak akan berhenti selagi kau tak lepaskan. Tapi nanti dah mungkin ada timing akhir ke. Aku tak tahu sebab aku tak pernah sampai. Tadi sekejap dia tak berapa saat dah jatuh kan. Kalau berani masuk aku apa aku takut terjatuh kat sini. Oh, tak berani aku. Jap. Okay, kita try rakam abang ni berani kan. Sebenarnya tak berani. Okay. Berapa lama dia tahan? Kau jangan jatuh. Basah tu naik. Okay, dapat juga kita tengok akhirnya. Boleh. Esok nak bangun awal tau. Mana naik orang? Raya. Yelah, malah kaya. Dah Dah, jom balik. Ni tak berhenti Last. Cuba sampai dia berhenti. Tak, cuba sampai dia berhenti. Jom kita test. Asyik kau macam video kan? Asyik tengok Sini, tu. Jom, takut dia tercampak. Jaga San, nanti dia tercampak. Okey. Ni kira balas dendam Kamu ambil. Tahan sampai dia mati. Oh. Dekat belakang dulu. Dekat situ kena bayar kalau nak main tau. Bayar bukan murah tau, RM20 tu. Jadi kalau kau rasa kau dah masuk sini kena bayar RM20 kan. Jadi kau tak payah kot. Tapi kalau kau nak main boleh lah, tak ada masalah. Kalau kau ada duit banyak kan, boleh je. Ada orang yang kau boleh tapau ke, ada orang kau boleh payung ke, boleh lah main. Actually overall kat sini aku rasa okey lah, best lah untuk sekali datang. Kalau dia tak puas hati nak main ni, mungkin boleh datang 2-3 kali je. Aku rasa banyak aku belajar kat sini. Especially bila kita tengok semua benda-benda kat sini semua tak perlu menggunakan motor. Kalau kau perasan semua kita buat tadi tak perlu enjin lah, tak perlu gunakan enjin. Kita guna orang kata apa? Gunakan mesin ringkas. Kalau kat tahun 6 tu mesin ringkas saja untuk kita dah gabungan mesin ringkas, mesin komplek yang menyebabkan benda tu semua bergerak. Tak perlu pun kita guna tenaga elektrik. Okay, hari ni kita dah all out untuk birthday girl. Okay, actually malam ni adalah malam raya Aidiladha tahun 2026. Birthday orang tersayang. Semua dia dah dapat. Puas hati ni. Sebab apa? Sebab malam ni kita tak kena masak. First time ni malam raya tak kena masak. Mak kata jangan masak, mak dah siap-siap masak lah. Sebab kita raya kat KL. KL mana dia masak raya malam kan? So rasanya itu kot untuk hari ni. Enjoy kat sini. Kalau korang rasa nak datang, datanglah pada birthday korang sebab percuma. Ni bulan 5 birthday dia lah, sebab tu dia free. Birthday girl saya minggu depan je sebenarnya. Nanti kita tengok pesta buku, kita datang lagi insyaAllah.